Saya amat gembira sebab daripada bawah sampai ke atas tadi tuan-tuan saya nampak penyokong-penyokong PAS, orang-orang UMNO tuan-tuan, dan parti-parti politik Melayu yang lain, Putra Pejuang, semua ada kat sini tuan-tuan. Kita mahu penyatuan Melayu, betul tuan-tuan? Kita tak mahu DAP ni, betul? Tuanku dah bertitah 3 kali tuan-tuan. 3 kali tuanku dah bertitah. Mereka bawa lagi isu ni, betul? Mereka ini melampau tuan-tuan, betul? Mereka ini puak-puak pelampau. Kita kena tolak mereka ini tuan-tuan. Tuanku dah kata tak mau, tidak mahu sebab isu alam sekitar dan sebagainya. Dia nak bawa juga. Dia makan babi banyak, dia bodoh. Makan babi banyak sangat jadi apa bang? Tak tahulah. Anwar Ibrahim pun sama. Dah 3 kali tuanku berucap, dia bawa lagi. Mereka kata nak makan daging babi fresh. Kalau nak makan daging babi apa pun import lah, betul? Buat apa nak dedahkan kita kepada risiko pencemaran sisa tai babi ni tuan-tuan? Ada antara mereka cakap, dia kata buat ladang babi. Tak apa, sebab mereka bayar cukai, dia kata. Kepala bapak dia. Kepala otak kamu. Saya nak cakap, simpanlah duit cukai tu. Kita tak mau cukai tai babi, betul? Makan babi sakit otak. Buat apa bayar cukai kena hidu tai babi ni tuan-tuan, betul tak? Sebab itu negara lain pun tolak benda ini. Mereka kata nak jadi macam Singapura. Saya nak tanya pada mereka, dekat Singapura ada ladang babi ke tak? Tak. Tak ada. Singapura dah lama dah haramkan ladang babi ni. Sebab apa? Mereka kata dulu dia tutup ladang babi ni sebab sisa kumbahan tai babi ni ada risiko cemarkan air kita tuan-tuan. Cemarkan reservoir air. Tapi kerajaan kita nak buat apa tuan-tuan? Kerajaan kita hari ni nak buat ladang babi besar-besaran dekat atas Bukit Tagar itu, yang bagi risiko pencemaran air kita minum ni tuan-tuan. Dia kata nak buat teknologi baru lah sebagainya. Tapi teknologi baru ini tak boleh jamin sisa tai babi ni tuan-tuan tidak mencemarkan air kita. Apa jadi?